Hari ini kami peserta Muallim Muda diberikan satu peluang yang sangat best. Apa dia tu? Kami dibawa ke restoran Tung Yen untuk menikmati juadah tradisi apabila tiba saja Tahun Baru Cina. Kita nak makan apa? Yisang. Jadi, Tahun Baru Cina pun tak lama lagi akan menjelang tiba. Semua sekali pakat-pakat datanglah ke restoran Tung Yen ni untuk mewujudkan tradisi makanan Yisang. Sebab apa? Salah satunya, saya nak bagi tahu ni, restoran ni mendapat pengiktirafan sijil halal JAKIM. Yang kedua, bila kita nak makan, mesti kita nak tenang-tenang je kan? Ni tempat dia. Sebab apa? Sebab restoran Tung Yen ni betul-betul berada di dalam Mardiah Hotel and Suite. Inilah hotel penginapan kami sebagai peserta Muallim Muda. Jadi terus datang ke restoran Tung Yen untuk menikmati Yisang. Chef kami ajar tadi, Pisang Hausa. Maksudnya apa dia tu? Sur. Sangat-sangat istimewa, melazatkan, very delicious. Sekolah ini sejenis bola pasar-pasar. Ini pun harian. Tadi sebenarnya kami masuk tadi macam takut kan. Ni restoran Cina ke restoran macam mana ni kan? Tapi sebab kita berada di Mardiah Hotel and Suite, insya-Allah dijamin halalan thayyiban. Kita disajikan dengan makanan Yisang. Makanan tradisi bila mana tibanya Chinese New Year. Tahun Baru Cina lah. Jadi makanan ni adalah makanan yang ada ketika Tahun Baru Cina saja, tapi sangat menarik ya. Di dalam dia ada kacang. Kacang. Pisang tu mengandungi banyak jenis makanan dalam jeruk-jeruk seperti cucumber, halia, ada lobak merah dengan sengkuang yang putih, dan ikan salmon. Ini untuk movement-nya. Ini tak mudah. Ini movement nampak? Bismillah. Sehat-sehat. Seperti mana kita tahu di Malaysia ni kita hidup dalam kalangan berbilang bangsa dan agama. Jadi Islam ni adalah satu agama yang tasamuh, iaitu agama yang bertoleransi. Cuma perlu kita faham bagaimana kaedah dia. Dalam kawaid menyebutkan al-wasailu la ahkamil maqasid. Setiap sesuatu itu bergantung dengan tujuan dan niat kita. Lepas pisang, minum Chinese tea untuk melegakan mulut kita. Kita mempunyai penerapan sijil halal untuk restoran kita. Itu untuk Tung Yen Chinese Restaurant. Kita menyajikan set menu seperti set Yisang, set Xiaogong dan juga set Heng Heng Ong Ong buat Chinese New Year Eve dinner. Memang terbaik. Betul Betul. Ya. Memang terbaik. Nah, dalam kehidupan Nabi, dia lelaki yang membunuh Sayyidina Hamzah. Aku sangat suka keampunanmu. Lalu Abu Bakar, kenapa awak nak jual sikit itu? Biar isi itu yang awak pergi pendekatan. Itu yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami baru sahaja bertolak daripada Mardiah Hotel and Suites, iaitu penaja rasmi penginapan Muallim Muda untuk program Muallim Muda. Dan sekarang ni kami selangkah saja lagi untuk menuju ke final. Tapi sebelum kami ke final, kami kena buktikan kemampuan kami di peringkat separuh akhir Muallim Muda. Dan yang lebih mendebarkan iaitu kami pada minggu separuh akhir ini kami digandingkan dengan para pendakwa yang hebat dan terkenal di tanah air ini. Nervous memang nervous, tapi kami akan buktikan kemampuan kami. Muallim Muda ditenagakan oleh Epsel Cafe. Bangkitkan semangat pagi anda dengan secawan Epsel Cafe. Kopi tenaga premium dengan herba semula jadi untuk tenaga, fokus dan stamina luar biasa. Epsel Cafe, cuba dulu, baru tahu. Isteri kita tak pernah abaikan nafkah. Kan apa yang orang rasa. Apa yang ada bilang? Kan?
sebenarnya bukan bermaksud down tu down terus sampai terduduk, tak nak bangkit dah. Relax. Orang cakap apa? Hero selalunya dia lipat, dia corner lap hujung-hujung. InsyaAllah akhirnya sebenarnya Allah Ta'ala nak tetapkan kejujuran dalam berdakwah yang keluar dekat pentas Muallim Muda separuh akhir pada malam ni. Siap Hamid dah. Tiba suruh hari ni jadi macam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malaysia. Inilah Muallim Muda. Inilah malam yang cukup menebarkan malam separuh akhir Muallim Muda. Berikan tepukan yang gemuruh. Membunuh Saidina Hamzah, bapa saudara Nabi yang tercinta. Ustaz, Sul, 5 tahun berlalu, Sul. Saidina Hamzah dibunuh dalam perang Uhud tahun ketiga Hijrah. Lepas itu kita sebutkan dulu dalam keadaan tangan kita menggeletar, dada kita berdebar dan hati kita risau. Ali Muda Ashraf. Ya Ustaz. Cuba tengok tu. Ada apa? Judi. Allah. Nombor ekor. Ha. Tengok muka happy go lucky je pun. Orang tu jika dia tak beriman, Allah Ta'ala langsung tak uji dia. Akhirnya dibiarkan terus hanyut sebab istidraj. Terbaik. Bahkan saya berdoa dan akan terus berdoa supaya para juri lembut hati dan juri di luar sana bagi undi yang banyak-banyak kepada Muallim Muda Ashraf sebab beliau perlu berada di pentas peringkat akhir. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil bitawfiq wan najah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi kita tunggu, mudah-mudahan rezeki itu ada. Amila ahadukum. Sungguhnya Allah mencintai akan orang yang melakukan kebaikan dengan bersungguh-sungguh. Setiap usaha ni kita kena buat, Ustaz. Ustaz pesan. Dalam kitab Qutul Qulub, karangan Abu Talib Al-Makki, ada satu kisah. Penduduk Basrah tanya kepada Imam Ibrahim bin Adham. Tahun kemudian Allah hadirkan ibu mertua yang pada saya itulah mungkin doa yang terbaik. Nasihat seorang abang kepada adik lah. Jangan pernah mengikat dua simpulan dengan simpul mati. Maksudnya dia betul, mungkin kita pun betul. Dia salah, mungkin kita pun dah salah. Maka belajar untuk tasamuh dan toleransi, maka itu kunci terbaik dalam kita berdakwah, insya-Allah, mudah-mudahan. Dan di hadapan kita berdiri 5 muallim muda yang menantikan keputusan sama ada mereka layak atau tidak ke peringkat akhir untuk Muallim Muda. Muallim muda Luqman. Ya, kerana menjadi bintang inspirasi Absol Cafe, Sul akan bersama di final. Tiada pasangan selebriti. Ini bermakna Muallim Muda Syamsul terhenti perjalanannya di minggu separuh akhir. Kita mengajak. Alhamdulillah hari ini diberi rezeki untuk merasai penyingkiran. Mungkin sebab segala komen tadi itu, segala kesilapan yang saya buat sepanjang persembahan, dan itulah kenyataannya. Kita merancang, Allah pun merancang. Allah bagi yang terbaik.